Oshinoko Season 3. Oh. Another dark title. Astaghfirullahaladzim. Serius. Ini adalah Oh my god, ini apa dia buat season pula? Oshinoko season 3 adalah season yang paling dark untuk Oshinoko. Since episod pertama yang 1 jam waktu Hoshino mati. Ya, ini season ni bro, dia macam mana aku nak start ni cerita ni. Dia satu deep disturbing, and then season ni dia banyak gila keluarkan benda-benda yang disturbing pasal idol industri dekat Japan tau. Contoh macam actors of idol nak dapatkan job, diorang pergi tidur dengan director. Benda tu ada dalam season ni. And then actually season ni mostly fokus dekat Ruby berbanding Aqua, tapi Aqua pun ada part dia juga. Bila awal-awal season ni Aqua macam dekat season 2 dia macam dah let go dia punya revenge tau. Dia macam dah tak nak cari siapa yang bunuh mak dia ni. Dia macam dah okay lah, aku just nak hidup macam biasa apa semua. Tapi bila season ni bila dia jumpa balik ex-manager dia dulu lah, kira waktu kat production dia. Ex-manager mak dia? Ya, dalam masa yang sama juga. Dia bagi dia cakap dekat ex-manager dia tu. Dia cakap actually orang yang bunuh mak dia ni, Ayushi ni dah mati. Dia dah kaji habis lah. Dia dah kira Aqua ni dia macam dah confident lah. Dia macam dah tak guna lah kita bawa dendam ni lagi kan. Dia macam aku nak hidup tenang. Lepas tu si ex-manager ni, kau merepek apa sial? Kau merepek apa? Yang orang yang kau cakap bunuh mak dia tu dah mati. Dia macam mana? Dia dah mati sebelum mak kau mati lagi. Macam mana orang mati boleh bunuh mak kau? Lepas tu aku macam, maksudnya orang yang bunuh mak dia tu still hidup lagi. Itu turning point dia jadi balik gila. Dia nak revenge balik mak dia tu. Oh my god. Dia dah start. Itu satu, itu Aqua, tu baru Aqua. Dia dah jadi diri dia yang gila tu balik. Itu satu. Ruby pula. Ruby dekat season 2 dia dah macam nekat nak cari siapa yang bunuh mak dia ni. So dekat season 3 ni dia cuba nak macam nak naikkan nama Bikomachi lah. Nama dia punya idol group ni lah kan. Dia dengan Ano. Dia dengan tu. And then dengan cara tu dia boleh ada kuasa. Dia boleh ada macam connection dengan orang-orang industri yang lagi ramai lah. So that lagi mudah lah dia untuk cari siapa actually yang bunuh mak dia ni kan. Mak dia At one point, okay, korang tahu kan yang Ruby dengan Aqua ni dia dulu sebelum passion doctor dia orang reincarnate balik kan. Tapi diorang actually Ruby tak tahu pun yang Aqua ni adalah doktor tu. Dia tak tahu, dia ingat doktor tu dah mati dulu. Okay. Dia ingat doktor tu dah mati. Tapi dia tak tahu. Tapi season ni Aqua confess. Aqua bagi tahu Ruby actually akulah doktor tu. Tapi macam mana dia boleh bagi tahu Because macam mana dia tahu Ruby akan percaya? Sebab Aqua nak bagi tahu Ruby adalah sebab Kana Rima. Sebab dia dah kena frame tidur dengan director yang aku cakap tadi tu. Sebab dia nak job apa semua. Dia dah kena frame. So paparazzi sekarang tengah ugut si Kana Rima ni untuk release dia punya story lah dekat tabloid apa semua. And then si Aqua ni ada satu cara je untuk dia protect Kana. Dengan cara dia confess yang dia dengan Ruby anak Ai Oshino. Sebab dunia sekarang kat Jepun tak tahu dia orang ni anak Ai Oshino. Okay. Season ni aku bagi tahu kat semua orang. So that news Aqua dengan Ruby ni lagi besar pada news Kanarima. So orang tak ambil peduli sangat dengan news pasal Kanarima kan. Sebab Aqua dengan Ruby anak Ai Oshino. Ai Oshino lah idol paling famous yang mati dulu kan. So berita tu meletup lah. So si Ruby ni pun dah macam, asal kau buat macam tu? Kenapa kau buat macam tu? Kenapa
kau bagi tahu semua orang yang kita ni anak si Ai Hoshino. And then dia bagi tahu lah sebab dia pun dah tak aku sampai dah satu tahun dah tak tahu nak bagi alasan apa dekat Ruby. And then dia terus confess je dekat Ruby yang dia adalah doktor. Sebab dia ada cakap satu ayat ni, aku tak ingat the exact line lah, tapi ayat tu doktor tu pernah cakap dulu dekat si Ruby waktu Ruby dulu. punya, Ruby tu sebab dia tahu. cakap. Tu sebab dia tahu yang aku ni actually the real doctor. And then dia pun actually dah lama cuba untuk cari pembunuh Ai Hoshino. So and then dia suruh Ruby stop untuk buat benda ni semua sebab dia sendiri akan buat benda tu. Sebab aku sendiri akan cari pembunuh. Actually dia dah reveal lah. Actually dah season ni pembunuh Ai Hoshino ni nama dia Hikaru Kamiki kot, something like that lah nama dia. And What season depan ada season. Is he like a Season fan or is he orang industri atau Dia pelakon. Okay. Benda dia gila juga. Dia suruh bunuh kan. Bukan pembunuh tu bunuh diri kan. Yang the person that stab Ai Hoshino bukan dia mati ke? Oh, was it? Dia mati. Tapi Orang yang upah dia lah. Ada orang yang upah dia nak cari, yang tengah nak cari ni. Yalah, Hikaru basically bapak dia bapak dia orang Ruby dengan aku ni lah, Hikaru Kamiki tu. Bapak. Hikaru Kamiki ni macam mana dia boleh impregnate Ai Hoshino waktu tu. Hikaru Kamiki ni dia muda setahun ke 2 tahun kalau tak silap aku daripada Ai Hoshino. Diorang macam dalam satu production manager yang sama lah dulu. Aku tak ingat umur diorang berapa, tapi for sure waktu tu diorang dua-dua bawah umur lagi. And si Hikaru Kamiki ni dah impregnate Ai Hoshino bawah umur waktu tu. Tu sebab Ai Hoshino sorokkan dia punya pregnancy dekat hospital yang dekat hospital yang kampung tu. Tu sebab dia lah. So now season depan akan jadi lebih gila lah sebab okay, Akane Kurokawa sekarang dia macam dia tahu dia pun actually cuba nak cari pembunuh Ai Hoshino, tapi aku tak bagi. Dia cakap okay fine, kalau macam tu kau pun tak boleh. Kalau kau nak cari pembunuh mak dia, aku akan stop kau. Akane sendiri akan stop kau sebab aku tak nak kau jadi pembunuh juga. So sekarang ni season depan dia akan jadi agak gila juga. Damn. It's pretty dark actually. Aku pun tak expect Ai Oshinoko ni akan go into that route dah. Yeah. Aku a bit worried because pada orang yang dah baca manga, banyak orang cakap ending dia disappointing. So I hope it's not that disappointing because cara kau cerita sekarang ni, jalan cerita dia dah nampak, you know, kita nak tahu juga apa jadi ni. Tapi kalau I hope itulah, aku tak tahu apa ending dia. Aku tak buka Wikipedia ke apa, aku tak nak tahu. Kalau ada orang kat komen, tolong lah. Serius lah. I mean, Alif, you tak baca atau tengok Oshinoko or you do? Oshinoko tak tengok. Tak tengok. And then opening song ni by Chanmina, Test Me by Chanmina. Ending song is Serenade by Natori. Actually aku suka Test Me by Chanmina ni. Aku letak nombor 1 untuk winter season ni. The best opening song untuk winter season ni. And then Chanmina dia juga dia produce lagu untuk opening medalist season 2. Right. Okay, cool. Yeah. Chanmina dengan Natori. Test Me. Wow, okay. I mean like dulu when I first heard of Oshinoko, I was clowning on it. I thought it was one of those isekai / sci-fi / yalah, because dia mula-mula cerita introduction macam aku tak tengok pun. Pasal tu keluar dia punya summary yang dia kata perempuan yang mengandung tu akan melahirkan doktor dengan itu. Apa punya komedi ni, tengoknya cerita serius.
Bila aku tengok first episode yang 90 minit tu, gila traumatized aku. Semua orang sedih. And then aku masa tu tengah at the height of my collection of anime figurines kan. Ada satu antara aku Aniplex ke Kotokubukiya buat gambar Ayoshino baca buku dengan Aqua dengan Ruby as children. Aku tengok tu, no, I'm not buying that. Sedih lah tu. Tapi cantik figure tu, very nice. Tu dia Oshinoko season 3.あらあら、